Saya dah tambahkan kursi meja sebab kadang ramai orang kata, bos, kursi tak cukup lah bos. So sekarang ni kalau korang tengok dekat tepi kolam ni, okey, dekat tepi kolam ni, sebelum ni kita pasang kanopi tapi area sini kita belum siap lagi. Tapi sebelah sana kita dah start pasang, kita dah start buat meja macam ni kan, nampak tak? Ini meja permanent, korang tak boleh nak lari-larikan meja dia ni dah. Okey, saya cement terus kat sini, korang tak boleh nak gerak-gerakkan dia. So kat sini ada banyak meja kita letakkan. Ni semua free facility Maksudnya kalau korang datang mandi-mandi dekat kolam sini apa semua sekali, meja ni semua saya kasih gunakan secara percuma saja. Cuma minta tolong jaga kebersihan. Nanti sebelah sini pun sama. Kita akan tambahkan juga kursi meja semua sampai hujung sana supaya lebih ramai dapat duduk dengan selesa dekat tepi kolam ni sambil menunggu anak-anak mandi semua sekali. So jadinya siapa-siapa ada ke lapangan, besok kita dah buka seperti biasa jam 10 pagi. So kita akan tutup pukul 5 petang lah macam tu. So tiket masuk berapa? Tiket masuk RM15 untuk kanak-kanak, RM20 untuk dewasa. Kita bukan ada satu kolam saja, kita ada dua kolam dekat bahagian atas sana. Atas sana ada kafe. Dekat dalam sana tu, dekat bahagian dusun tu, korang boleh lepak-lepak juga kat sana. Okay? So, jemput datang ramai-ramai Besok kita dah buka seperti biasa. Assalamualaikum. Bye-bye.